Ni hari ni saya tak tahu betul ke tidak, pasal ada orang tanya soalan kat saya, apa pandangan ustaz masjid yang tayang perlawanan bola dalam masjid? Ni zaman sekarang ni semua orang tengok bola ni. Semua orang tak tahu, orang agama pun tengok bola, bermegah tengok bola. Oh ya Allah. Tak tahulah kan kita. Apa alasan, mungkin alasan dakwah, tapi tak tahulah. Mudah-mudahan setiap orang berijtihad. Mudah-mudahan. Tapi peliklah kalau ada masjid buka tayangan bola. Dan ada orang, kalau ada orang kata boleh, tak tahu nak katalah. Orang meniaga untuk apa meniaga ni? Untuk orang Islam, untuk dia berniaga, dia nak kepentingan orang Islam. Nabi kata siapa yang meniaga di masjid, Nabi kata apa? Qulu, hampa semua kata kepada orang yang meniaga di masjid, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Ta'ala tak beri keuntungan dalam perniagaan kamu. Itu untuk kepentingan orang Islam. Kalau bola, apa kepentingan dia? Melainkan hiburan semata-mata. Boleh tayang dalam masjid. Rosak cara faham agama kalau begitu. Wallahu a'lam. Tak tahu siapa dia, saya tak tahu. Tapi ada orang tanya. Kalau betul ada, mudah-mudahan tak ada benda tu dalam negara kita ni. Kalau tayang dalam hall lah, dalam hall masjid tu teruk sangatlah selewengnya pemikiran agama sebahagian orang. Orang cari di zaman Nabi, seorang lelaki datang kat masjid, dia kata siapa jumpa unta humrun ni'am, unta mahal lah zaman Nabi. Siapa jumpa humrun ni'am aku punya, bagi tahu. Nabi dengar, Nabi kata semoga Allah tidak kembalikan unta mahal kamu kepada kamu. Sesungguhnya masjid ni dibina bukan untuk itu. Masjid ni dibina untuk membaca Al-Quran, salat, beribadat, berzikir, berdoa. Cari barang hilang pun Nabi tak bagi, tayang bola boleh dalam masjid. Apa manfaat dia? Melainkan hiburan semata-mata. Tak boleh tayang bola di dalam masjid. Orang yang kata boleh, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah dalam perkara-perkara yang seumpama ni. Masjid ini adalah rumah Allah, bukan untuk tengok bola. Dia berkata, ustaz tak apa, tak minat bola. Bola memang saya alhamdulillah Allah Ta'ala tak, semoga Allah Ta'ala kekalkan nikmat tu lah. Nikmat tak tengok bola. Tengok bola tu, kalau dulu waktu bujang, kalau kawan pasang bola, kita tengok, kita menarik juga bola ni kan. Seronoklah juga tengok depa cara dia gelecek bola apa semua. Hebatlah orang ni. Minat lah. Bukan minat, dia ada tarikan juga tengok. Tapi tak pernah dah tunggu tayangan bola ni, alhamdulillah. Bola ni dahsyat. Saya ada kenal syekh, tak saya sebut nama, minat bola. Arab, bukan orang Melayu, syekh Arab, alim hadis, minat bola. Jubah tak pernah tanggai, orang Arab, minat bola. Tu tara syekh alim hadis, minat bola. Kami dulu di pondok dahsyat. Kami dulu di pondok, ustaz-ustaz pondok ni tak bagi main bola. Dapat bola tahu ustaz buat apa? Belah, potong. Kami dulu, kemudian saya cerita kat tuan-tuan, tiba-tiba ada datang ustaz muda balik dari Mesir. Tak sebutlah nama ustaz tu, kok dia ada kan. Dia agak terbuka pemikiran dia. Dia main bola. Dia masuk ke pondok tu, boleh main bola. Kami ni boleh main bola. Kalau dia ada main sekali, selamatlah bola tu. Tapi kalau dia tak ada main sekali dalam permainan tu, sepak bola, pergi ke rumah ustaz lain, kena belah. Confirm kena belah. Tapi tak apalah, semua orang berusaha untuk mendidik pelajar dia supaya jadi orang elok. Mungkin mereka tersilap dalam pemilihan pandangan, tetapi banyak jasa mereka. Ustaz-ustaz yang kerat bola tu banyak jasa dia kepada anak murid. Saya boleh bahasa Arab tu dengan mereka lah, dah ajak. Walaupun mereka, pada kita pandangan itu agak keras, tapi Allah Ta'ala pahala dia banyak. Pahala ustaz-ustaz tu banyak. Ustaz mengajak kerat bola tu tuan-tuan, bukan ada gaji mengajak. Zaman saya mengaji pondok tu, tak ada gaji. Dia hanya diberi dinama sagu hati. Berapa ratus dia barangkali, saya pun tak tahu dah. Saya jangka mungkin dalam 300 yang tu kot. Tapi dia boleh ambil makanan di kedai di pondok tu. Berapa keluarga dia boleh ambil beras itu, begitulah.
Pak Ustaz dulu mengajar di pondok naik apa? Naik motor je. Ustaz Fahmi Zamzam tu naik Volkswagen je zaman tu. Ustaz Fahmi tu naik pergi dari rumah dia pergi ke masjid kayuh basikal. Kayuh basikal. Ustaz Fahmi kadang-kadang jalan kaki. Tak pernah miss waktu. Ustaz Fahmi Zamzam. Rahimahullah. Allah merahmatilah mereka. Semoga Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita dan kepada mereka. Dan mereka menunjukkan kesungguhan mereka nak mendidik para pelajar.